kepada Cik Atan kita yang selalu akan keluarkan anak buaya. Ini dah. Berapa ekor bang? 2 ekor. Ali dengan Acong. Oh ni Ali Acong nama dia. Abang boleh pegang bang? Tak ni. Boleh. Ni boleh sentuh. Pergi sentuh. Itu je. Okey. Dia suka. Okey pegang. Pegang. Ni pegang. Bagi makan je. Takut jangan takut. Atau macam ni. Atau yang kecil macam ni. Buka tangan. Okey, bagi tangan. Malu lah. Malu. Pegang dia. Okey. Best ke Aris? Happy barang Aris? Best nak bela. Nak bela? Apa nak? Miau. Dekat gigi. Guru-guru. Boleh ke pegang? Boleh pegang abang. Happy barang. Tak bagi dia cepat. Nah. Tak bagi dia cepat. Pegang kuat. Ya. Melarikan diri. Dia nak fly ni. Nak fly ni.
utama dekat zoo, dekat mana yang mana dekat. Dia dah naik. Wow. Yeah. Okay, sini kita ambil free buggy service dekat sini. So kita hujan, kita tunggu dia orang kat sini. Bagi sampai dah. Okey, kalau korang nak tahu, ini bagi limited edition. Dia boleh tumbuh, patah tumbuh. Dia tak macam manusia, patah poliden. Okey? Jadi mana-mana wanita-wanita yang pegang handbag, awak tahu. Pasal apa pegang? Ada lelaki yang nak pegang, tak apa. Okay. Jangan mulut jangan pergi dekat area badan tepi muka. Pasal boy tak suka tepi. Oh. Dia lagi terus bagi. Siap tak? Okey, nama tengok. Okay. Yo, man. Wah. Buaya air, buaya darat akan datang. Buaya benjen sini. Okey. Okey ke? Best. Dia buka mulut pak. Tengok. Ha. Kumbau Ha. Patut saya cakap dalam hati ni dah buat tadi ni. Dah perasan. Okey. 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 Angkat tangan. Dah, siap. Hari ni kita tengok catatan kita akan baling ayam. Okey. Okey. Bunyi dia. Bunyi dia ganas bang Oi. Abang ketuk muka dia. Tapi hujan. Jalan-jalan. Hujan reda dulu baru boleh naik semua benda kat sini. Macam putar-putar lah kan. Dengan ada tempat main. Semua tu nak ambil gambar kan. Itu semua pun dah belum lagi. Walaupun kita tak main, semua tu kita ada tempat main ular. Jadi kalau ular ni masuk rumah tuan-tuan, biarkan dia masuk. Kita tengok dekat luar, takut ada tercelai yang hijau dia. Okey? Jadi kita kena bunuh tercelai dulu lah. Okey? Jadi kenapa nama dia rasa? Kenapa nama dia rasa? Pasal dia haji. Okey? Belum lagi aku sepak kau. Okey? Kita tengok cara dia menyerang. Baik. Dia walaupun kecil tapi dia dalam. Okey? Tengok. Kau jangan lari. Ui, lajunya. Baik.
Kalau nampak ekor macam tu maknanya dia jaga kau mesti Yang kau kena ni. kau mesti jangan dekat dengan gua. Okey? Kau dekat dengan aku kau mesti kena. Okey, nampak ah? Tak jaga. Okey. Let's go. Okey. Okey, budak ni dia berdiri di depan tarik dia dekat belakang. Kena gigi depan tak ada apa-apa. Tapi kalau dia buka mulut dia kunyah, tarik dia masuk, dia pump bising dia, selepas 5 minit tadi kita akan jadi bengkak. Selepas tu kita mesti pergi baby test, katalah. Pergi hospital ada. Bila kita gerak, dia akan Kan kacau. okey. Okey, tengok. Abang bisa lah. Tengok cara dia. Kan dia punya. Okey, tengok. Nampak? Mulut tutup mulut. Tutup mulut. Mulut tutup. Dia telan. Pandai. Dia macam ni. Okay, Uncle Ramli kita akan bawa kita. We're at 99 Dinosaur Park. Naik, air liur dia. Liur dia. Wah. Kat situ kena nampak. Oh, daripada siang sampai ke malam bagi makan. Dia kejar Aris. Dia kejar Aris. Dia kejar Aris. Aris lambat sangat, dia makan dalam tu je. Kenapa ni?
naik kereta api. Kan? Okey tak adik? Adik? Ya, tidak. Ya. Okey tak? Okey tak? Jom belah sana. Sini train. Siang naik, malam baru tolak. Kakak. Best. Nanti kalau korang nak cuba, boleh datang sini. 99 Wonderland.